Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua yang sedang tengok video ni. Izzat ni mengucapkan jutaan terima kasih kerana sudi beli kos Izzat dan tahniah juga kepada korang kerana cuba untuk belajar benda baru. Belajar tentang Blender ni kan. Okay. Blender yang ramai orang kata susah lah Izzat. Tengok dekat internet, tengok kat YouTube pun tak faham-faham. Apa yang orang ni buat. Okay. Yang ni jangan risau. Yang ni Izzat ajar sampai faham. Sebab yang ni adalah Blender 3D Course starter pack punya daripada Mansur Animation Studio daripada Izzat Mansur lah. Lebih mesra dipanggil Izzat lah. Okey, dekat depan ni siapa nama dia ni? Yang ni nama dia Izzat Mansur dan lebih dikenali ataupun lebih mesra disapa sebagai Izzat sajalah. So boleh panggil Izzat sahaja. So tanpa berlengah masa lagi ni, kita masuk terus. So, kita akan bina apa ni Izzat? Ini dia, kita akan bina robot ni kakak. Kak abang tengok ni, robot comel ni, nampak simple je kakak. Simple je ni, senang je ni. Okay, so dalam kelas ni korang akan belajar macam-macam lah. Macam mana nak buat robot ni, nak buat mata, nak buat mulut, buat telinga ni macam mana Izzat? Boleh gerak ke robot ni? Boleh. Tu. Ni. Siap boleh buat bercahaya dalam gelap lagi mata dia ni, logo kat badan dia ni boleh buat bagi bercahaya lagi. Macam mana Izzat buat tu? Nanti Izzat akan ajar. Yang ni senang je kakak, tak payah habiskan masa sampai 2 tahun, 3 tahun nak faham semua benda ni. Tengok-tengok YouTube sampai ke sudah tak faham. Yang ni Izzat fahamkan terus. Izzat ajar sampai faham, insya-Allah, jangan risau. Okey. So, dalam kos ni kita akan belajar apa Izzat? Dalam kos ni kita akan masuk pengenalan lah. Kita akan belajar Blender tu apa? Siapa yang patut belajar Blender ni? Untuk apa belajar Blender ni? Sekejap lagi Izzat terang lah. Yang chapter pertama, kita ada 6 chapter ya. Chapter pertama sampai chapter 6. Chapter pertama kita akan belajar interface Blender. Dengan basic-basic lah, basic-basic hotkey ataupun basic-basic button. Ni interface Blender ni. Tepi-tepi ni untuk apa Izzat ni? Bawah ni untuk apa Izzat? Ni bawah ni untuk apa Izzat ni? Semua ni untuk apa ni Izzat? Ni untuk apa ni Izzat? Ni tepi-tepi ni pening kepala akak tengok ni Izzat. Nanti Izzat akan terang satu-satu. Lepas tu kita akan belajar basic-basic button juga. Tekan enter untuk apa, tekan space untuk apa, tekan X untuk apa, tekan S untuk apa. Dia basic-basic dia kena belajar tu. Lepas tu chapter yang kedua. Sebelum kita nak buat robot kat chapter ketiga, kita akan ada exercise sikit lah. Kita akan buat kereta, traffic light, akan buat UFO. Kita akan buat simple-simple je. Tapi yang ni simple-simple je. Okay. Dan bila kita dah buat traffic light, kereta apa semua tu, of course lah kita punya, tadi basic je hotkey dia. Yang ni advance punya hotkey. Confirm lah kita punya button-button tu, kita kena fahamkan advance sikit lah. Tapi jangan risau, Izzat bagi mudah je. Okay. Chapter yang ketiga, buat robot. Okay. Buat macam mana nak color robot apa semua. Sekejap lagi semua Izzat ajar. Dan yang keempat, rigging. Rigging ni penting. Kita nak masukkan tulang dekat badan robot tu. Yang ni pun Izzat akan ajar juga. Tak ada masalah. Chapter yang kelima, basic animation. Yang ni, macam mana cara nak gerakkan robot tu Izzat. Macam mana nak bagi robot tu terbang, nak bagi tangan dia bergerak, nak bagi kaki dia bergerak, nak bagi dia melompat. Macam mana Izzat? Okay. Sekejap lagi Izzat akan ajar. Dan macam mana nak main-main dengan lighting pun Izzat akan ajar juga. Okay, chapter ke-6 ni bonus lah. Yang ni rahsia lah. Yang ni dalam kos ni je dapat tau. Okay. Ni rahsia lah, rahsia. Okay. So, introduction, pengenalan. Blender ni untuk apa? Ni, Blender ni. Izzat, kenapa akak nak kena belajar pula Blender ni Izzat? Okay. Izzat bagi tahu awal-awal, Blender ni kena belajar untuk apa? Blender ni untuk apa sebenarnya Izzat? Ni pertama sekali ni, Blender ni untuk buat animation 2D dengan 3D. Nak buat animation 2D ke, animasi 3D ke, semua boleh. Ni untuk 3D design pun boleh. Siapa yang suka renovate rumah orang tu, ataupun yang kerja sebagai arkitek dan sebagainya, ada buat 3D design tu, ini orang-orang yang juruhias dalaman yang suka dekor-dekor rumah orang tu kena belajar lah ni Blender ni, sebab dia ada 3D design. Kita nak tunjuk apa tu, ni akak contoh rumah akak yang sebelum dengan selepas saya dah hias, tapi kita tunjuk dalam Blender tu. Okay.
Yang ni 3ds. Yang ni untuk kita nak buat apa tu? Kita nak buat iklan produk kita. Tapi kita tak nak guna AI, kita nak pakai Blender, kita nak buat sendiri sebab AI tu tak faham-faham pun. Okey, ni boleh buat 3ds. Okey, nak buat iklan produk-produk kita, boleh guna 3ds. Lepas tu kita ada 3D character. Ni siapa-siapa nak belajar buat 3D character untuk kita jual karakter kita tu dekat syarikat game ke, syarikat animation ke, diorang beli harga tinggi tau. Okey. Yang seterusnya, Blender ni boleh buat apa? Boleh buat video editing juga. Dan yang last sekali, video ni boleh buat VFX editing. VFX ni apa ni, Zat? VFX ni adalah visual editing punya. Maknanya yang macam kita tengok dekat panggung wayang tu, ataupun kita tengok cerita-cerita dalam TV tu, yang tiba-tiba ada superhero ni, dia keluarkan portal lah, tiba-tiba tangan berapi, tiba-tiba mata keluar laser dan sebagainya. Yang tu adalah VFX lah. Tiba-tiba nak buat tsunami ke, hentam bangunan runtuh dan sebagainya. Yang tu kita panggil VFX lah, ataupun CGI pun boleh juga, tak ada masalah. Okay, cara download Blender dan spek PC yang diperlukan. Step seterusnya.